Kau perasan tak? Dulu zaman-zaman Iron Man, zaman-zaman Captain America, zaman-zaman Thanos dulu, tak ada multiverse. Memang tak ada. Tapi kenapa sekarang ada? Jawapan dia hanya berbalik pada cerita Loki tau. Cerita series Loki tu. Sebab apa? Kau perasan tak? He Who Remains dia ada kata, dalam temporal loom tu, cuma ada satu timeline saja, iaitu Sacred Timeline. Dan Sacred Timeline tu adalah Earth 616. Maksudnya mana-mana timeline yang nak berkembang, memang He Who Remains dia dah prune siap-siap. Maksudnya tak pernah wujud. Tapi oleh kerana Loki jadi penjaga masa, dia tak sanggup nak hapuskan berbilion orang. That's why dia ambil tanggungjawab untuk pegang masa tu tau. Sebab tu sekarang ni, kalau you guys tengok balik, Fantastic Four wujud, Black Bolt wujud, Earth 838, apa semua, and Multiverse tu semua wujud, actually berpunca pada Loki. Sebab Loki bagi peluang diorang semua ni hidup. Nampak tak? Itu yang aku baru perasan. Sebab apa? Kalau you guys tengok balik, cerita-cerita Marvel sebelum ni, tak ada multiverse. Sebab multiverse tu memang tak wujud. Dia wujud start apabila, ingat tak yang waktu Iron Man, Captain America semua dia patah balik ke masa lepas, and then ada satu batu stone tu dia terlepas dekat Loki kan. Aku lupa apa nama batu tu yang dia biru tu. And then bila Loki ambil tu, and then dia pergi kat TVA kan. So kat situ lah sebenarnya punca multiverse. Actually multiverse tu berpunca daripada kesilapan Iron Man, Hulk, Captain America dekat Endgame tu. Kalau benda tu tak jadi, multiverse tak akan berkembang. Actually dia berpunca dari situ. So apa pendapat korang? Cuba korang komen.